Hai, Assalamualaikum, selamat morning. Alright, welcome back to my channel RMK. Semalam tak penat lah, tapi macam layan-layan gitu je lah. Alright guys, so sekarang ni aku dekat kedai sarapan pagi dekat dapur Tok Sulijah. Okay, itu simpang nak ke homestay kita orang dalam ni je, tak jauh, tak sampai 2 minit pun. Lepas tu terus jumpa homestay kita orang. So sekarang ni kita orang nak tunggu seorang lagi, Wan. Pasal tadi dia dah bermalam dekat Bukit Merah, dia dah tak larat sangat. So kita orang decide untuk pergi sarapan dulu sambil tunggu dia. Dia dah sampai sarap sekali. Lepas tu baru patah balik homestay. Lepas tu baru kita masuk border. Alright, so sarapan kita keluarkan 3 skuter ni je. Right, sampai kat sini, dapur Tok Sulijah. Nampak nice lah, tempat dia selesa. Nasi goreng sana. Nasi goreng ni sekarang semua naik dan dia dah mantap tu. Kalau tangkap ada perempuan, ada keluar pergi dekat bandar tu. Goreng kau? Siapa? Bukan, Bona. Nasi Goreng, teh bui goreng apa tadi? cabai kering. Cabai kering. Tengok macam Dia banyak berjaruk masuk dalam. Masuk dalam. Aduh, hai. Foto kat. Kat. Nasi goreng coci bai. Orang bilang tu, komplain kan. Jadi lagi teruk. Dia tak tidur lagi memang teruk abang dia. Jadi nasi goreng Nanti kena bagi normal tidur dulu. hari ni dari minum dia sapu kat muka ni. Cari. Dia tak minum dulu.
Thailand semua kena bayar. Chop pun kena RM2. RM1 tak ada. Ada. Mana standby ah? Dah. Right guys. So sekarang dah selamat masuk ke Thailand, kat Danok. Pergi ni. Dah settle tukar duit. Dengan duit. Tapi malangnya ada 2 orang tak dapat nak masuk pasal ada masalah dokumen yang sebelum ni. Jadi dia jadi punca masalah sekarang ni, tak boleh nak masuk. So sekarang kita orang bergerak berlima dulu, pergi Sadao, lepas tu pergi Hanyai, dan harap Jun dengan Wan dapat settle lah, tak payah asing-asing lah. Alright, jom. Hey guys, sekarang kita orang dekat Sadao. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah baik. So kita dekat Sadao, jam menunjukkan pukul 1 tepat petang. Stiker dah tampal. So banyak stiker nak tambah. Ini pula Ni ada lagi ni abang. Tahun lepas punya. Bang, design baru ni bang. Ada design baru? Oh, design baru ni. Oh, Oi, mana punya dalam itu lawa. Nak makan dulu ke nak pergi hotel dulu? Mesti baru makan dulu. makan dulu ah. Makan dulu masuk baru pergi hotel. Baru masuk hotel. Nak makan apa? Di sini. Kalau tanya Toki. Nak makan sup. Sup. Toki dulu ada. Mana? Ni. Pani. Yang sup. Bismillah. Mana? Masuk ni. Sup. Yang sup kaki. Oh, yang kuning ni dia baru. Kuat ke tu si tu? Wah, hai. Ni besar ni.
So kat sini macam-macam, ada topi, ada stiker, ada lepas tu ada fish magnet, ada kain banyak kelabah, ada bandana, ada glove, ada serba ada semua. Tu apa ganja candu besar. Saya mana stiker lah, dah lama apa? Sana stiker kita kat sana. RM10 kan? Ha? RM10. Ni viral ni, sedap ni. Tepung perak. Boleh tepung. Ha. Candu. Oh, kita tak nak hobi. Ini design baru 2025 punya. Bulan 8, bulan 9. Oh. Bulan 9 punya. Bulan 9 punya. Ya. 450. Kosong ya. Cantik lah. Apa ni? Ni aku dah beli di air macam sedap. So alang kat Sadau kita ada stiker yang untuk 2025 untuk bersama tak tahu kat mana stiker aku kat mana? Kat sini kat sini. Ni stiker aku kat sini Nak ke mana? Tu dia, cantik. So aku beli baju satu. Nak beli baju dekat Pantalung lah esok. Helmet dia. Ini apa? Itik pedas. Itik daging pedas. Ni nak makan duduk ke nak makan ni? Daging sop. Daging, ada sop daging. Order sini. Ke kat meja. Order dekat meja tu, order sini. Ni apa ni? Ada sini. Order sini. Ni apa ni? Ni itik. Steak. Daging. Daging pedas. Ni daging. Ukuran. Sop kaki. Sop kulit. Apa? Tik. Itik. Daging. Daging. Satu. Daging. Daging. Sop tulang. Saya nak ni. Perlu dadah satu. Air tik ubin. Air tak ada. Ada air tapi air tak ada. Ada air saja. Air suam je. Boleh air. Saya ini daging pedas ni. Mana? Kecil ni? Tak okey. Ini murah ngam-ngam.
Sekarang jam menunjukkan pukul, sekarang waktu Thailand pukul 1.40. Kalau waktu Malaysia dah 2.40. Right? So kita orang check in kat WeWorld Hotel ni, kat Hat Yai. WeWorld Boutique Hat Yai, tempat yang sebelum ni kita orang tidur. Mayat tengah uruskan bahagian check-in. Okey. Besar candu dia. Okay. Main. So Wan dengan Jun tak tahu apa cerita dia. Sekejap lagi kita orang cuba call apa status terkini. So kita orang nak set up barang buat ni hotel. Lepas tu kita orang nak keluar balik lah. Kejap je ni. Sampai bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bila kamu kira sama kan? Dulu kat tempat sana. Bilik air dia. Shower. Ada heater. Single bed 2. Aircon. TV. Peti ais. Right guys, sekarang dah sampai kat Kronghae Market, Roti Market. So parking dalam kita bayar 10 baht. Parking motor, parking kereta 20 baht. Okay lah, safety sikit dalam kan. So ni first time aku pergi sini. Tengoklah apa yang ada. So Roti Market ni dia buka pukul 2 petang sampai 9 malam. Okey dah. เปล่าสวยสวยกองธนาคารโอ้เป็นคนเกี่ยวกับ 1, 2, 3. แล้วก็ทางลงสไว้นะครับซึ่งท่านก็อยากให้ธนาคารออมสินเนี่ยครับเข้ามาบอกสิ่งดีๆตามที่บางแอวานะครับซึ่งสิ่งดีๆที่เราจะมามองให้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ So
มาเลการเต้นเตะลีลาในการลีลาใหญ่ปักตึงมีกับแร่ว่ามีประสบการณ์ Pisang goreng. Pisang goreng panjang. แร่ว่าลีลาโปกมัน Try rasa. Bismillah. ได้เลย Dah panas ni. เรายังมี Tak nak try yang lain. Pasal semua dah terdedah kan. ครับผมสวัสดีครับลูกพี่ครับ Risau sikit ธ perut. นาคารออมสินนะครับไม่ใช่พวกเรา panas. ถูกไหม Baru goreng. ในภาคเลยที่ร้านเนี่ย Campur susu. อ๋อเบวันละบาทช่องบาท Presentation memang cantik. Satu ni dalam 20 baht. Combo dia kita dalam dekat RM3 lah. Cerita RM3 kenalkan terus. รัฐบาลมีนโยบายคนละครึ่งเหมือนเดิมคือการไม่เกี่ยวกับเครื่องสังเกตการทำให้ตัวเอาอะไรด้วย Ni dada, ni tulis, ni paha, ni dada big kan. 50, 2, 3, 5. Gua asap. ครับ Abang, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ถ้าเราจะได้คนละคนละครึ่งได้ไหม Alright guys. Settle dekat floating market ni. Okey lah. Tak adalah benda yang menarik sangat pun. Dia macam kanan biasa je. Presentation kira orang memang terbaik. Itu dah kira sangat. Satu murah lah. Air bawa tinggi lebih. Baik lebih. Paling mahal RM4 je lah. Tak adalah mahal mana pun. So sekarang ni nak pergi ke Central Mosque dekat Songkla. Orang panggil apa benda lah, masih tak mahal kan. Tak akan lah. So kita nak ke sana dulu. Lepas tu nak ke apa nama? Dekat sebelah aku ni ada masjid. Ni lah masjid Taj Mahal. Tapi nama sebenarnya Central Mosque Songkla je lah aku. Okay, orang panggil masjid Taj Mahal lah. Seakan-akan view dia seakan-akan. Right, kita ambil gambar. Jom gerak ke Pohong Viewpoint. Tak jauh dari sini, dalam 8 kilo je. Kita bukan biasa-biasa orang.
Kami tempuh jujur, saudara sejalan, tak pernah lari, setia sampai mati, itu janji kami. Tak kira jauh, tak kira badai, nama Trust Bikers tetap naik. Kami Trust Bikers, bikers kental darah besi membara, riders sampai ujung dunia, tiada kata menyerah. Kami Trust Bikers, satu jiwa, satu semangat membakar, dari malam sampai siang, kami terus berjuang. Angin malam sapu muka, jalan panjang tapi hati lega. Setiap konvoi bawa cerita persaudaraan, sampai selamanya. Jatuh bangun, kita sandar bahu, tak tinggalkan geng, tak kira waktu. Logo Trust Bikers, dada kanan, simbol setia, bukan permainan. Solo ideal bening tinggi, bisa sentul panjang, kami terus maju, tak pernah takut. Bila enjin berbunyi, darah pun naik. Trust Bikers selamanya unik. Kami Trust Bikers, bikers kental, semangat takkan padam. Ride bermaruah bukan untuk nama, tapi untuk jiwa bersama. Kami Trust Bikers, satu suara, satu arah tujuan, dari jalan kampung ke kota besar, nama kami terus bergema. Bila tayar berpusing, dunia pun tunduk. Bila Trust Bikers muncul, semua hormat. Bikers kental sampai akhir hayat. Kami Trust Bikers, bikers kental darah besi membara, riders sampai ujung dunia, tiada kata menyerah. Kami Trust Bikers, satu jiwa, satu semangat membakar, dari malam sampai siang, kami terus berjuang. Sekarang kita orang dekat Kohong Viewpoint. Kat sini. Kat sini pakai motor dia. Naik atas. So kena menampak sikit lah. Tapi yang best view tasik kat sini memang cantik gila. Main blow gila. Tu ramai orang jogging. Nak tengok kan ni. Bawah naik. Memang orang jogging. Brisk walk. Memang ui cantik lah.
Ni viewpoint dia ni. Apa nama you? Kohong viewpoint. Ni patung Buddha. Oh, ada kabel car. Oh. Kat sini pun ada kabel car. Muka aku nampak ke? Yang tak nampak. Dia keliling nampak. Kau. Penat naik atas ni. Kita semua jogging tau. Fikir gear apa nak masuk ni. Dua je. Ada kabel car. Ada kabel car sini. Ada ke? Tu nampak oh. Boleh kabel car. Tapi kabel car ni satu hat je. Satu wahat je. Pergi ke bawah. Ha, ke bawah. Oh. Tengok view dia. Ui. Cantik view dia. Nak pergi ambil gambar tu. Buat atas Oh kali ni dapat merayap sini. Cantik lah. Wah. Ni yang kalau kau tengok dekat apa ni? TikTok yang dia hang tu. Tangga bawah ni. Ni tangga. Naik ambil daripada di bawah ke atas kan. Cantik. Kalau ada drone ni, flying drone. memang View situ. Cantik lah. Boleh nampak satu hanyai Don't worry, money hasil. Tengok bumbung dia. Apa lagi gambar? Hanyai Park. View ni cantik ni. Ke matahari tu matahari ni. Boleh nampak satu hanyai bawa bandar-bandar hanyai. Ini kalau malam mesti lagi cantik. Lepas tu masjid. Ha? Tak boleh naik malam. Tak macam Bukit Bendera lah. So dekat sana masjid yang kita pergi tadi jauh juga. Tengok macam jauh. Tengok lah. Kita ambil gambar kejap. Right guys, kita dekat Kohong viewpoint ni. Kita nak kan dia punya apa view lah. Kata kan Sanok. Di sini memang spot orang jogging, orang berjalan, orang beriadah. Memang baik gila tempat ni. Serius. Dah dekat bawah air terjun. Air terjun buatan.
aku dekat Green Night Market. Okay, macam tahun lepas aku pergi Asiana Market. Kali ni Green Night Market. So buat korang pusing-pusing dulu. Aku tak tahu nak makan apa, tapi dekat sini yang aku boleh cakap dia lagi teratur, tak crowded. Lepas tu kebersihan dia lah. Tapi sini bercampur dengan pork sate. Ni lah babi. Ni lah babi ni. Ni lah depan-depan mata ni lah. Sawadika. Depan mata Depan mata apa cari depan mata nak. So kat sini aku baru nak pergi kan, tapi dia dah reveal dulu. Sini bercampur dengan makanan tak halal. Dia tak asing-asing lah. Macam bercampur satu tempat. Jadi korang kena, saya cakap kena tengok signboard dia orang lah. Kalau signboard dia orang ada tanda halal, misalnya halal, ada halal, boleh lah beli. Kalau tak ada tanda halal tu better jangan lah. orang kan ada pok ada depan-depan lah dia orang cari mana pok-pok dia ada tanda halal air ni kan. Air ke apa? Aiskrim. Ni ada halal, Arab-Arabnya halal lah. Tapi tadi dekat dengan pok gantung itu yang terang belakang depan tu. Greenway Food Station. Mana? Mana? Keluar balik aku tak tahu Maya nak bawa di mana. Jadi sini tak boleh lah. Kita better jauhi. Kita mencegah dulu dia tu sebelum kita makan pork masak. Alright guys, so tadi tempat Green Night Market, macam tu lah bunyi dia. Ada pork kan, jadi kita mencegah benda tu daripada, yelah kita tak tahu sama ada dia pakai pinggan yang sama ke, garpu, sudu apa semua ke kan. So kita decide makan tempat viral ni. Siapa yang tengok apa YouTuber yang lain macam yang suka travel kan, dia akan pergi apa, test makan dekat Kaitok Dicha ni. Memang viral ni. Mana-mana rider pun akan singgah sini lah, wajib lah. Sebab sini makanan dia kata murah dan sedap. Dan Rami pun makan sini, tak silap aku lah. So kita pun nak makan kat sini. Alright, tutup pun dah standby. Ni cadek. Mana meja kita? Tadi dapat info status Wan dengan apa, Jun, diorang on the way ke Hanyai. Diorang dapat masuk tapi daripada Betong lah terus ke Hanyai. Jadinya esok pagi-pagi kita orang gerak ke Koh Samui, tapi akan singgah ke Route 41 dulu. Lepas tu pergi cari 7A Mountain untuk ambil gambar. Route 41 sarapan. Lepas tu terus shoot ke Koh Samui lah. Macam begitulah plan dia. Alright. So perjalanan tak
penat lah. Penat. Penat sampai accident. Cik Mat kereta sebelah sebelah dah hilang. Dia tengah pening. Mana aku nak cari lagi sebelah. Ada satu set. So sekarang ni kita tunggu Jun dengan Wan lah, sambil makan. Kalau dia sampai awal boleh terus makan sedang sini kan. Senang. Right. Kita sambung balik.